Jemput. Sampai KLIA. Sekarang kita dekat KLIA. And pukul 7 pagi nanti kita akan berlepas ke Ho Chi Minh. Hai dan Assalamualaikum. Sekarang semua kita nak buat print luggage tag. Contoh bagi satu. Easy. So sekarang kita dah lepas custom dan juga screening security. So lepas ni kita dah masuk gate L1. By pulling on the buckle strap to unfasten. The seatbelt sign is now on. Hai korang, kita sekarang berada dekat Tan Son Nhat International Airport dan kita dah sampai dan tunggu untuk kita orang punya kereta untuk ambil kita orang. Tapi sini tak bagi gojek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So first day kita telah sampai di Bentan Market. Bentan Market merupakan antara pasar paling ikonik di Vietnam. Terletak di pusat Ho Chi Minh City, ia terkenal dengan pelbagai barangan tempatan, makanan tradisional dan suasana yang meriah setiap hari. Di Bentan Market, penjual tempatan terkenal dengan sikap mesra mereka. Malah, ada yang bermain batu, gunting, kertas bersama pelancong sebagai cara unik mereka untuk menurunkan harga, menjadikan pengalaman membeli dengan lebih menyeronokkan. Itu asal dulu. Aku kalau dah jadi. Pada waktu malam, Ho Chi Minh City berubah menjadi bandar yang penuh cahaya dan kehidupan. Jalanan dipenuhi lampu neon, gerai makanan dan suasana meriah yang menggambarkan nadi sebenar kota ini. So sekarang kita tengah menuju ke Sungai Mekong. Kita dah sampai ke destinasi yang kita cakap tadi. Sekarang kita berada di Pulau Coconut, merupakan salah satu pulau yang berada di Sungai Mekong. Secara keseluruhan ada 7 pulau di Sungai Mekong, antaranya Pulau Phoenix, Pulau Coconut dan juga beberapa lagi pulau yang lain, Pulau Naga dan sebagainya. So di sini dia merupakan tempat pembuatan barang-barang ataupun candy daripada pokok kelapa, 100% daripada pokok kelapa. Jadi pulau ini dulu merupakan pulau yang sangat unik lah di sini. Hai, saya sekarang berada di Coconut Island. Coconut Island berada di sepanjang Sungai Mekong, iaitu sungai yang sangat masyhur di Asia Tenggara. Di sini kita dapat melihat bagaimana cara-cara membuat pelbagai produk daripada kelapa. Coconut Island, Mekong Delta menawarkan suasana tenang yang jauh dari kesibukan bandar. Dikelilingi oleh Sungai Mekong, pulau ini terkenal dengan penghasilan produk berasaskan kelapa seperti gula-gula dan kraftangan tradisional. Kehidupan penduduk tempatan yang sederhana menjadikan tempat ini unik dan menarik untuk diterokai.
pengunjung juga dapat melihat keunikan budaya tempatan, termasuk minuman tradisional seperti arak ular yang dipercayai mempunyai khasiat tersendiri. Ia menjadi salah satu tarikan eksotik yang menarik perhatian pelancong dari seluruh dunia. Minuman tradisional ini dipercayai dapat meningkatkan tenaga, melancarkan peredaran darah dan membantu kesihatan sendi. Walaupun eksotik, ia tetap menjadi tarikan budaya yang unik di pulau ini. Mana ular? Tak nampak ular. Alah, tame. Sekarang kita ada dekat Unicorn Island. Dekat sini ada sarang lebah madu. And then dekat sini diorang juga akan tunjukkan cara pembuatan madu. Tempat ni menjadi salah satu tempat tarikan dekat Vietnam. Ladang ini bukan sahaja menjadi tarikan pelancong, tetapi juga menggambarkan kepentingan ekosistem lebah dalam kehidupan manusia dan kelestarian alam sekitar. Mekong River adalah salah satu sungai terpanjang di Asia Tenggara, mengalir melalui 6 negara. Sungai ini bukan sahaja menjadi sumber kehidupan kepada jutaan penduduk, tetapi juga memainkan peranan penting dalam perdagangan, pertanian dan juga budaya sepanjang sejarah. Dari zaman kuno sehingga hari ini, Mekong terus menjadi nadi utama ekonomi dan kehidupan masyarakat di rantau ini. Okay guys, sekarang kita dah masuk hari ketiga. Hari ketiga ni, jadi kita nak pergi City Hall Opera House, Post Office dengan Chinatown. See you. Hai, Assalamualaikum. Sekarang kita berada di War Memorial Museum, merupakan museum perang antara United States dan juga Vietnam yang berlaku pada tahun 1960. So dalam museum ni pelbagai history of perang itu yang diceritakan kembali secara lebih jelas dan secara fakta yang betul, di mana kalau dibaca mengikut kronologi sejarah peperangan itu sendiri sebenarnya sangat menyayat hati. Dan saya baru keluar daripada museum tersebut dan menarik nafas yang sangat dalam untuk melihat dan menyaksikan sendiri apa sebenarnya peperangan itu, behind the perang tu sebenarnya apa yang berlaku, dan dia sangat tragis dan sebenarnya di luar kotak fikiran kita lah sebenarnya behind the perang itu. Dia punya kesan sampingannya sampai dan sekarang. Jadi ini merupakan salah satu destinasi pilihan yang perlu pelajar datang dan melihat sendiri sejarah peperangan itu untuk subject tourism expedition, dan this is one of the main attraction dalam dalam trip ekspedisi pada kali. War Remnants Museum ini dibuka pada tahun 1975 untuk mendokumentasikan kesan perang terhadap rakyat Vietnam, terutamanya kekejaman dan penyiksaan yang dilakukan oleh tentera Amerika Syarikat dan sekutunya. Museum ini menampilkan foto, dokumen dan artifak termasuk Tiger Cage, bahan kimia seperti Agent Orange serta bukti peristiwa tragik seperti pembunuhan My Lai. Setiap pameran membawa pengunjung memahami penderitaan rakyat awam, menekankan harga sebenar perang dan pentingnya keamanan.
pengunjung juga dapat melihat pelbagai senjata yang digunakan semasa Perang Vietnam, dari kereta kebal, helikopter, meriam hingga senjata ringan. Setiap artefak menceritakan kisah konflik yang mengubah lanskap negara ini. Pameran ini memberikan gambaran nyata tentang kekuatan tentera dan kesan kehancuran perang kepada rakyat dan infrastruktur. Sekarang kita menaiki Hogwarts untuk menuju ke Ya, menuju pusing-pusing area Ho Chi Minh. Jadi, mari kita lihat tempat yang menarik. We are very happy to have you with us. Kita dah selesai untuk sesi check out hotel. Sekarang kita akan menuju ke airport Ho Chi Minh. Sepanjang ekspedisi kami ke Ho Chi Minh ini, banyak yang kami belajar. Antaranya GMT masa berubah di Malaysia, di sini culture pun di sini juga berubah, dan juga sejarah di Ho Chi Minh. Okey, pada saya pula apa yang saya belajar, kita perlu confident untuk berinteraksi dengan semua orang yang berada di sana dan untuk cuba masuk dalam culture diorang. Saya juga dapat mengenali makanan-makanan tradisional mereka, dan saya juga pergi ke kampung halaman mereka iaitu Sungai Mekong dan dapat melihat suasana di sana lah. So banyak pengalaman yang menarik yang saya dapat. Pada pendapat saya, sepanjang saya perjalanan ni, dia mengajarkan saya cara untuk lebih dewasa dalam urusan meniaga ni lah. Macam contoh, kita nak beli barang apa semua, kita kena pandai kira duit. Lepas tu jangan biar orang scam kita. Saya pun salah satu mangsa pertama kat sini kena scam. Alhamdulillah lah, tu banyak beri saya pengajaran supaya lebih beware. Okey, sekarang kita berada depan seorang airport dan kami akan berlepas ke KLIA. KLIA, here we come. Hai. Jam menunjukkan pukul 8 dan kami telah tiba di KLIA. Kita pergi dalam keadaan yang sebenarnya besar kan. Nanti krisis tak. So kalau saya baca dalam thread dengan news tu, saya dah start retention flight dan sebagainya. So alhamdulillah awak selamat pergi dan juga selamat balik. Kita pergi cukup 24 orang balik kot, cukup 24 orang balik kot 20 orang. Tak ada yang sakit, tak ada yang pingsan, tak ada yang keras yang boleh kita tak nak atau 10 belas. Dan kita sampai dan semuanya alhamdulillah lah. Benda yang paling saya bersyukur lah sebenarnya sekali trip. Apa yang menebarkan kami pada syarah ni adalah pelajar, keselamatan pelajar lah tadi. So bila sampai dia touchdown je landing dia, alhamdulillah. Betul. So far semua sampai baik. Saya ke Medan, saya hati. Okay, so sekarang kita telah sampai di KLIA. Perjalanan kita nak menuju ke Kuantan kat Politeknik Metro, dan perjalanan kita maybe akan ambil masa selama 5 jam sampai ke KLIA. Goodbye.